mekar di taman, harum mewangi menawan hati. Buku dibaca, jabatan ilmuwan, pembaca bestari, pencetus sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel penilai yang arif lagi saksama, guru-guru pembimbing saya yang muliakan, serta para penonton yang sedang menyaksi rakaman ini. Saya Nur Amira Maisara binti Nur Safwan, wakil kebanggaan Sekolah Kebangsaan Tehil. Berdirinya saya di hadapan lensa hari ini bukan sekadar untuk menceritakan sebuah kisah dongengan, tetapi untuk mengajak anda semua membongkar satu rahsia kehidupan yang sering kita lupakan. Sebagai seorang pembaca bestari, saya sentiasa mencari naskah yang bukan sahaja menguji minda tetapi merawat jiwa. Pada hari ini, saya memilih mendedah sebuah naskah yang syarat dengan falsafah berjudul Pengemis Bahagia. Buku ini merupakan sebuah karya agung yang digarap oleh penulis prolifiks The Typewriter dan diterbitkan oleh Blink Book. Jika kebiasaannya disajikan dengan kisah hero yang gagah perkasa atau hartawan yang berjaya, buku ini berani melawan arus. Ia mengangkat seorang karakter yang berada di kasta paling bawah dalam hierarki masyarakat. Seorang geladangan, seorang pengemis, namun mengapa tajuknya meletak perkataan bahagia bersebelahan dengan pengemis? Itulah paradoks yang memancing minat saya untuk menyelami setiap aksara di dalam buku ini. Para penonton sekalian, buku ini menelusuri kehidupan seorang lelaki usang yang hidup di lorong-lorong gelap ibu kota. Beliau tidak mempunyai harta, tiada tempat berteduh yang mewah dan sering dipandang hina oleh mata-mata yang lalu lalang. Namun, di sebalik pakaian yang copang-caping, beliau memiliki sesuatu yang hilang dari cengkaman orang-orang kota yang kaya raya. Beliau memiliki ketenangan. Kisah ini menyeimbangkan dua dunia yang berbeza. Di satu sisi watak elit yang berkereta mewah dan gaji besar hidup dalam keadaan tertekan, diburu hutang, disentiasa resah gelisah. Di sisi lain, sang pengemis ini mampu tersenyum tulus, bersyukur walau hanya dapat mengalas perut dengan sisa makanan dan tidak nyenyak beratapkan langit malam. Konflik bermula apabila takdir menemukan dua darjat ini, mencetus pertumbuhan ideologi tentang apa itu erti sebenar hidup. Setiap halaman buku ini umpama cermin yang dihalakan ke wajah kita sendiri, memaksa kita menyoal, adakah kita benar-benar bahagia atau kita sekadar pura-pura bahagia? Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai seorang pembaca bestari, saya tidak membaca untuk sekadar tahu, tetapi saya membaca untuk memahami dan amal daripada naskah Pengemis Bahagia. Ini minda saya dirangsang untuk merenung 3 pemikiran kritis. Pertama, definisi bersemula konsep kebahagiaan. Kita hidup di zaman materialistik. Rakan-rakan seusia saya sering mengukur kebahagiaan berdasar jenama telefon pintar, jumlah likes di media sosial atau kekayaan keluarga. Buku ini menampak realiti tersebut. Ia mengajar saya konsep qanaah, iaitu berasa cukup dengan apa yang ada. Kebahagiaan sebenar bukanlah pada apa yang kita kumpul, tetapi pada apa yang kita lepaskan. Pengemis ini mengajar saya bahawa ketenangan jiwa tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kedua, kritikan sosial dan hakisan empati. Buku ini membuka mata saya tentang stigma masyarakat. Kita terlalu pantas menghukum seorang berdasarkan merupa paras dan status ekonomi mereka. Kita lupa bahawa setiap manusia yang diuji dengan kemiskinan mempunyai sejarah dan jalan cerita mereka tersendiri.
Sebagai bakal pemimpin masa hadapan, buku ini mendidik saya untuk membina empati. Kecemerlangan akademik tidak bermakna jika kita miskin budi bahasa dan hilang rasa kemanusiaan terhadap golongan marhain. Ketiga, pengurusan kesihatan mental. Watak elit dalam buku ini mewakili penyakit mental moden, tekanan, kemurungan dan kerisauan yang melampau, anxiety. Akibat pengejaran kesempurnaan duniawi, sang pengemis pula menunjukkan bahawa kelapangan dada yang bergantung penuh kepada Tuhan adalah penawar kepada penyakit yang sangat berharga buat saya sebagai seorang pelajar yang kadang-kala tertekan dengan ekspansi sekeliling. Melalui program Nilam, saya telah menelaah penuh bahan bacaan, namun pengemis bahagia meninggal parut yang indah dalam jiwa saya. Inilah yang membezakan antara pembaca biasa dan pembaca bestari. Pembaca biasa akan menutup buku ini dan merutin harian mereka. Tetapi saya sebagai pembaca bestari menjadikan nilai buku ini sebagai kompas moral saya di sekolah. Ia membuatkan saya lebih menghargai wang suku yang diberi oleh ibu bapa saya. Ia mendorong saya tidak memilih bulu dan bersahabat. Dan ia menyedarkan saya bahawa senyuman di hati bersih adalah kekayaan kita yang paling agung. Kesimpulannya, naskah Pengemis Bahagia ini merupakan sebuah karya yang berjangkaui batas waktu. Ia mencelik mata yang rabun dan menyedar hati yang lena. Saya menyeru rakan-rakan di luar sana, luangkanlah masa untuk menghadam naskah ini. Carilah erti bahagia anda sendiri. Kerana kadang-kala kebahagiaan itu berada di tempat yang paling tidak kita duga. Jadikanlah amalan membaca sebagai terak kepribadian agar kita tidak menjadi pengemis ilmu di bumi sendiri. Terbang tinggi si burung helang, hinggap sebentar di pohon selasih. Membaca membina, mindah terbilang. Sekian sahaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.